contoh mengenai perumahan. Kemarin dalam Dewan ini, Yang Berhormat Menteri KPKT mengatakan bahawa kementerian beliau telah membina 19 buah rumah di Kampung Baru Cina pada tahun 2025. Saya ingin bertanya, adakah benar bahawa semua 19 buah rumah ini dibina oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB dan diberikan kepada penduduk Kampung Baru Cina secara percuma tanpa keperluan membayar apa-apa disebabkan ada peruntukan sebanyak 1.5 juta ringgit daripada KPKT. Saya juga nak bertanya, adakah benar bahawa pada tahun 2026, tahun ini, akan ada lagi 20 unit rumah percuma yang juga diarahkan untuk dibina oleh SPNB dengan tujuan diberi percuma kepada hanya penduduk Kampung Baru Cina. Jika perkara ini benar, saya nak tahu adakah Kabinet telah dirujuk dan adakah Kabinet telah meluluskan perubahan dasar yang penting ini. Ini kerana sebelum ini, semua rumah yang dibina oleh SPNB adalah atas dasar pinjaman yang perlu dibayar balik. Berbelas tahun nak bayar balik pinjaman ini. Rakyat biasa dari golongan B40 yang tidak mengira bangsa perlu membayar balik sebanyak RM55,000 untuk setiap rumah yang dibina oleh SPNB. Kenapa rakyat lain, tak kira bangsa ni, yang tidak menetap di Kampung Baru Cina, dianaktirikan dan terpaksa membayar kepada SPNB? Kalau nak bantu rakyat dengan rumah percuma, bagi saya golongan veteran tentera yang pernah berjuang menentang komunis dulu lebih layak diberi bantuan. Kita perlu ingat, yang di-Pertua, poin akhirnya, kita perlu ingat bahawa tanah Kampung Baru Cina itu asalnya bukan tanah persendirian, tetapi ia adalah pemberian kerajaan. Hari ini nampaknya penduduk Kampung Baru ini bukan saja dapat tanah, tetapi dapat juga rumah secara percuma.